dekat masjid ni diajarkan empat-empat mazhab. Jadi kalau kita masuk, kita tengok ruangan belajar untuk keempat-empat mazhab. Jom. Dalam travel vlog kali ini, kami nak bawa anda menelusuri satu sisi kota Kahirah yang memang dikenali sebagai kota syarat ilmu dan kisah. Trip kali ini, kita mulakan dengan satu seni bina yang ikonik, iaitu Masjid Madrasah Sultan Hassan dan Masjid Ar-Rifai. Lepas tu, kita akan teruskan perjalanan untuk menziarahi beberapa makam tokoh-tokoh Islam di sekitar Kahirah. Ziarah makam ni bukan sekadar berjalan-jalan atau sebab FOMO. Ini cara kita menghormati dan menghargai jasa mereka yang pernah menyumbang dalam sejarah dan perkembangan ilmu Islam. Jadi, tenangkan jiwa, cari tempat yang selesa dan jom bersama kami menelusuri kepada ilmu di bumi Musa alaihissalam. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan bell notification untuk stay tune bersama KUJDT. So kita nak pergi ke sini, Madrasah Sultan Hassan dan juga Masjid Ar-Rifai. Ini adalah ikonik bagi negara Mesir. Mana-mana yang kita tengok dekat tempat postcard ke apa benda akan nampak bangunan-bangunan ni. Also sangat-sangat ikonik bagi Mesir. Dan juga tengok belakang tu tadi kawasan kubu Sultan Salahuddin di belakang sana. Masjid Madrasah Sultan Hassan ni dibina pada zaman Mamluk sekitar 1363 Masihi ataupun tahun 764 Hijrah, dan pembinaannya diarahkan oleh Sultan An-Nasir Hasan Ibnu An-Nasir, dan dari situlah masjid ini mendapat namanya, iaitu Masjid Sultan Hassan. Ini bukan masjid biasa. Selain boleh solat Jumaat, ada madrasah dan ada juga bahagian makam dalam satu kawasan yang sama. Dan lokasinya yang terletak betul-betul dekat Citadel di Salahuddin Square memang strategik kerana berhadapan dengan pusat kuasa waktu itu dan menjadikan masjid ini sebagai simbol kekuatan. Bila kita di sini, kita dapat lihat seni bina Mamluk yang boleh dikatakan overspec kerana pintu gerbang yang besar, dinding batu yang tebal dan gabungan batu, marmar, ukiran tulisan khat di setiap sudut mihrab, mimbar dan ruang solat. Memang akan buat kita rasa gerun dan kecil, tetapi terharu dalam masa yang sama, seolah-olah kita hidup pada era kegemilangan Islam pada zaman itu. Tengoklah berapa ni sebab orang. Orangnya kat sini. Tengok tu orang kecil besar ni. InsyaAllah tabarak. Sekarang kita berada dekat Masjid Sultan Hassan atau digelar sebagai Madrasah Sultan Hassan. Kenapa digelarkan madrasah? Sebab dulu dekat masjid ni diajarkan empat-empat mazhab. Jadi kalau kita masuk, kita tengok ruangan belajar untuk keempat-empat mazhab. Jom. Kalau kita tengok kawasan ni yang Ustaz Naim kata tadi, ada 4 bahagian: Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Dia punya ruak-ruak ada satu sini, ruak pengajian, satu sini, satu sebelah sana. Dekat depan kawasan imam. Kat sini clear dia tulis ni, pengajian Imam Syafi'i dekat sini, mazhab Imam Syafi'i, Madrasah Syafi'iyah kat sini. So depan ni adalah kawasan mihrab dan muazzin dekat sini. Seterusnya, kita bergerak pula untuk menziarahi satu makam tokoh yang sangat besar namanya dalam dunia fiqh, iaitu Imam Ash-Shafi'i. Makam beliau terletak di kawasan Al-Qarafah atau orang selalu panggil City of the Dead di Kahirah. Kawasan ini memang terkenal sebagai perkuburan bersejarah penuh dengan tinggalan dan jejak tokoh-tokoh besar, sampai suasana dia sendiri terasa lebih tenang dan berat dengan cerita. Sedikit pengenalan ringkas. Jadi Imam Syafi'i atau nama penuh beliau Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, beliau hidup pada zaman awal perkembangan ilmu fiqh dan akhirnya beliau datang ke Mesir, mengajar, menyusun dan menguatkan banyak karya beliau di sini sehingga beliau wafat sekitar tahun 820 Masihi bersamaan 204 Hijrah. Jasa Imam Syafi'i bukan sekadar buat hukum. Antara legasi paling besar beliau ialah mematakan usul fiqh, iaitu disiplin ilmu yang menyusun prinsip dan kaedah untuk mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah supaya proses memahami agama itu terjaga, tersusun dan ada neraca yang jelas. Sekarang, kita singgah pula di makam Imam Waqi', seorang tokoh besar yang sangat rapat dengan dunia ilmu dan paling dikenang sebagai guru kepada Imam Syafi'i. Imam Waqi' ni terkenal bukan sekadar sebab hebat ilmu, tetapi sebab cara beliau didik anak murid tegas dengan adab, jaga hati dan disiplin dalam menuntut ilmu. Selepas kita melawat makam Imam Syafi'i, ada satu lagi makam yang sangat penting juga berada dekat sini, iaitu makam Imam Waqi', salah seorang daripada guru Imam Syafi'i. Pernah satu ketika Imam Syafi'i hilang hafalannya. Dan kita tahu Imam Syafi'i sangat-sangat hebat dalam menghafal. Jumpa pada gurunya, ada syair dekat dalam itu tulis.
tentang masalah hilang hafalan tu, maka ketika itu Imam Waqid kata kepada Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Pendekkan kisahnya, bahawa tinggal maksiat yang dimasukkan adalah pagi tersebut Imam Syafi'i ternampak sedikit aurat bahagian betis kalau tak silap saya, maka hilanglah hafalan. Kalau kita ni dah tengok macam-macam, tak tahulah apa yang tinggal. Wallahu alam. Sekarang kita sambung pula perjalanan ke satu nama yang sangat rapat dengan sejarah awal Islam di Mesir, iaitu makam Sayyidina Amr bin Al-As. Amr ibn Al-As ialah salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kepimpinan. Dalam sejarah, beliau sangat dikaitkan dengan pembukaan Mesir pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, dan dari situ bermulanya perkembangan Islam yang lebih tersusun di bumi Mesir. Antara jasa besar beliau ialah peranan dalam membangunkan Fustat, iaitu pusat awal pentadbiran Islam di Mesir, serta pembinaan Masjid Amr ibn Al-As yang dikenali sebagai antara masjid terawal di Mesir. Dari titik permulaan inilah Mesir akhirnya berkembang dan menjadi salah satu pusat tamadun dan ilmu yang besar. Baik, sekarang kita sambung pula ke makam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, satu nama yang bila orang sebut terus teringat ilmu hadis dan kitab yang jadi rujukan besar sampai hari ini. Makam beliau juga berada di sekitar kawasan Al-Qarafah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani atau nama penuhnya Ahmad Ibn Ali, beliau digelar Al-Asqalani nisbah kepada Ashkelon, iaitu tempat asal usul keluarga beliau, walaupun beliau lahir dan membesar di Gahirah, dan beliau hidup sekitar 773 Hijrah sehingga 852 Hijrah. Jasa beliau dalam ilmu Islam memang besar, tapi yang paling terkenal ialah karya agung Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Al-Bukhari, antara kitab yang sangat diraikan dalam dunia hadis. Selain itu, beliau juga pernah memegang jawatan penting sebagai kadi beberapa kali di Mesir, menunjukkan betapa tinggi kepercayaan ulama dan pemerintah pada ilmu serta integriti beliau. Alhamdulillah, selesai sudah kemara kita di Gahirah hari ini. Dari megahnya Masjid Madrasah Sultan Hasan, sampailah ke ziarah beberapa makam tokoh-tokoh besar yang pernah meninggalkan jejak ilmu dan pengorbanan. Ziarah ni bukan semata untuk buat highlight story Haji semata-mata, tetapi ini cara kita belajar menghargai bahawa ilmu itu ada harga, ada disiplin, ada orang yang berkorban untuk menjaganya. Dan mudah-mudahan bila kita balik nanti, yang ikut balik bukan sekadar video dan gambar, tetapi juga azam untuk jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah dan lebih hormat kepada ilmu. Kalau korang enjoy travel vlog ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel KUJDT. Dan jika anda berminat untuk rasa sendiri vibe ilmu di sini, jom jelajah Mesir bersama Jelajah Dunia by KUJDT. Assalamualaikum.